Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead dan saya Fatona. Kali ini tudung saya tak apa betul dan saya malas nak betulkan dan saya malas nak untuk tidak rekod untuk hari ini. So sorry saya tak tunjuk muka saya, tapi apapun jom join saya untuk update mini food forest. Okey? Jom. So ini pokok limau Bali. Dulu dia memang rendang, sekarang dah habis dah. Kan dia punya separuh tu dah habis dah, kena makan dengan pokok buah naga. Pokok limau Bali ni dia buah dia tak menjadi tau, dia buruk. So saya masa tu pula saya ada pokok buah naga ni, tak tahu mana nak letak dah, saya letak je lah kat batang dia ni. So buah naga lah monopoli dan sampai mematikan lah pokok ni sebenarnya. Habis mati, pucuk baru pun mati, pucuk yang besar pun mati. Dia memang betul-betul memanfaatkan pokok limau Bali ni lah kan. Sebabnya pokok limau Bali ni kan kami orang tak dapat makan buah dia. So bila letak buah naga ni dia dah naik sampai atas tu, dah menjolok-jolok setinggi-tingginya, dan alhamdulillah banyak sangat buah. Sekarang ni pun ada berapa 5 biji buah lah yang tengah nak masak. Kan. So ni ada yang kat bawah ni bunga dia, tapi ni mati Kalau kuning macam ni dia mati. Dia mesti hijau. Lepas tu lah hijau macam tu. Nampak tak jauh nak tunjuk. Macam tu lah rupa dia kalau bunga tu menjadi. Okay, ini dia pokok lada. Pokok lada. Ini pokok lemon. Ni sebenarnya kawan suami saya, dia punya pokok dalam pasu tu dah separuh nak mati kan. Lepas tu dia minta bawa sini rawat. Lepas tu dia ni lah dia nak hidup semula lah kan. Nak hidup lagi, kita letak kat tanah. Ini pokok lada. Kat sini kalau ingat dulu, kat sini ada deretan pagar mulberry tau. Mulberry sini, lepas tu terus macam tu, deretan mulberry. Ni dah tak banyak dah mulberrynya dah, sebab dia orang dah besar. Lepas tu dah semak kan. Dia dah semak kan. Lepas tu ada pokok kelapa pula kat sini kan. Dah tebang lah pokok mulberry tu. Tapi masih banyak lagi lah. Sebabnya pokok tu dah besar. Susah nak mati. Okay, ni ada pokok lada ni. Suami saya tanam ni kat sini. Padahal sebenarnya saya dulu tanam kat sini. Dia sibuk kat sini kan. Ni pokok nenas Yankee. Kalau korang perasan Yankee ni dia jenis hijau. Isi dia putih, dia tak kuning. Dia kalau masak dia tak macam kuning macam nenas biasa tau. Dia akan kuning dekat celah ni. Kalau kita nak tahu dia masak, kat celah ni. Tu menunjukkan dia dah boleh diambil. Ni dah tumbang lah bagai kan. Dia berat kepala masing-masing kan. Ni ada 3. Ni ada 3 biji nenas tersorok kat dalam tu. Ni pokok limau kasturi dah 2 kali ganda saya dah besar dia. Alhamdulillah buah dia banyak. Ini saya tut daripada pokok yang ada dekat kebun ni lah. Asalnya dia belah bawah, jauh sangat saya nak ambil. Lepas tu saya fikir cakap tutlah satu untuk tanam dekat-dekat kan. Senang saya nak ambil kan. So alhamdulillah. Dia membesar yang sangat baik, sangat baik. Kan. Lepas tu pula yang ni pokok limau kasturi juga. Limau kasturi ni saya ambil pada rumah mak saya. Masa saya ambil tu buah dia banyak and lebat. Bila sampai kat sini dia tak nak berbuah. Dia buah kecil je dan saiz dia sangat kecil berbandingkan yang sebelah ni. Dia macam berlawan lah kan. Macam merajuk ke tak tahulah kan. Ni tapi saya biar je lah kat sini kan. Dia ada juga buah tapi jarang-jarang, kadang-kadang lah kan. Ni pokok mulberry. Pokok mulberry sana pun. Lah botak dah mulberry tu daun dia. Sebabnya kena makan kambing lah ni. Kambing sampai sini makan. Kambing makan. Sana tu pun botak lah.
Ni lah tinggal sisa-sisa mulberry yang ada. Kalau dulu ni berderet. Memang kalau dulu ni pagar tau. Pagar macam tu. So bawah tu pokok nenas tu mak mertua saya punya. Mulberry ni pokok nenas. Ni pokok 5 purut. Ini saya ambil pada rumah mak saya. Pokok 5 purut ni. Jarang tak apa nak pakai sangat pun 5 purut ni. Tapi takut kita nak guna tak ada kan. Benda yang nak guna kadang-kadang nak cari receh-receh ni. Saya lebih suka tanam dia. So senang. So dekat celah tu ada pokok lada. Ini yang macam rumput ni adalah napier. Kami saya tanam. Dia campak-campak kan. Pokok tu mudah hidup. Dia pakai campak je. Dia punya sisa batang dia tu. Lepas tu dah hidup kat sini. Dah semak lah dah kat tempat saya. Kan. Ini pun dulu ada pokok mulberry sini ni. Habis dah. Dah satunya batang dia buruk sebab nanai. Keduanya memang kena cantas kan. Kena cantas rapat punya kan. Ni tinggal lah pokok ros ni. Kampung ni. Satu je rasanya tinggal. Satu je. Okay. Inilah situasi sekarang saya punya mini folk forest. Tapi kebanyakan nak kata mini folk forest sangat pun tak. Sebab kebanyakannya yang duduk kat sini adalah adik-beradik limau. Saya ada beli pokok limau nipis. So nanti nak tanam kat sini juga. Sini kot nak selit. Nak selit kat sini. Dia ada berderet limau kat sini kan. Kawan-kawan. Kan. Macam cantik jugalah kan. Sila abaikan tudung saya ni kan. Dia dah tak mau nak tegak dah kan. Itulah dia saya punya. Daripada dulu saya cuma tanam awal-awal dulu. Saya memang buat untuk kebun dapur. Tanam macam-macam lah kat sini. Tanaman biasa yang kita kebun dapur tu lah kan. Pokok terung, pokok kunyit, pokok halia, strawberry pun pernah kat sini, tak kat tanah tau. Lepas tu ada pokok kacang itik. Dululah masa mula-mula sebelum saya ratakan tapak ni. Lepas tu saya ada rezeki tempat lain untuk kebun dapur tu. Saya ratakan tapak ni, maksudnya saya angkut batu manual kan. Masa tu tak tahu lah mana dapat kekuatan. Angkut batu manual, cari pokok mulberry, buat pagar dulu kan. Kita tanam dulu mulberry tu, cucuk dulu. Lepas tu baru kita cari kayu, palang-palang kan. Sebabnya sini keadaan tanah dia agak cerun. So saya bila kita nak kena isi something yang untuk cengkam tanah dia dulu, akar dia. Lepas tu oleh sebab pokok tu rapat, jadi saya letak kayu je lah. Kayu macam buluh ke apa kan. Dekat antara tu masa selepas pokok tu dah stabil lah. Janganlah kita cocok tu terus kita letak kayu tu. Tak ada maunya lah kan. Patah lah kan. Bila dia dah stabil, pokok tu dah kuat, dah ada akar. Saya ratakan tanah tu. Ratakan, bagi cantik. Tak adalah cantik sangat, tapi semampu cantik yang saya boleh buat lah kan. Lepas tu saya buat tempat pokok ros. Saya letak ni, bagi lawa pokok ros, letak bunga apa semua. Lepas tu lama-lama saya fed up dah dengan ros. Saya tak boleh pergi dengan ros kan. Sebab saya punya dulu mentaliti saya, kalau nak tanam benda yang boleh makan. Kalau nak tanam benda yang tak boleh makan, jangan terlalu banyak kan. Macam ada pokok ros kampung tu, tu je lah. Tu pun sebab dia tahan lasak. Kalau pokok ros yang dekat kebun dapur saya pun macam tu. Sebab dia orang baka tahan lasak kan. Dia tak manja. Dia bukan ros luar. Dia memang ros Malaysia kan. Tu yang saya bolehlah tanam pokok bunga kan. Kalau tanam pokok yang susah cerewet nak ni saya
tak mampu nak ikut lah kan. Kalau yang makan, InsyaAllah lah saya gagah lah juga untuk mengikuti keperluan diorang kan. Sebabnya kita dapat balik daripada pokok tu kan. So itulah perjalanan saya punya tapak yang kecil ni. Tapi Alhamdulillah macam-macam dah dapat daripada dulu belajar menanam kat sini. Lepas tu daripada tanah tak rata sampai rata, sampai daripada tak ada hasil ada hasil. Sampai boleh jadi tempat healing kan. Sebab saya suka makan minum air limau tau. Sebab tu saya rasa saya perlukan pokok tu dekat dengan saya kan, supaya senang saya nak pergi ambil. Bila kita teringin ke kan, kita senang nak pergi ambil. Kita nak buat sambal belacan senang macam tu kan. Saya suka macam tu. Tak jauh daripada kita keluar rumah dah dekat dah kan. Itulah menyebabkan motivasinya untuk membuat mini food forest dan banyak letak pokok yang kita perlu, tapi kita tak perlu sangat, tapi kita tak perlu banyak. Macam tu kan. Kalau limau kan, kita bukan perlu banyak kan, nak beli kat kedai kita beli banyak. Lepas tu kita tak makan semua. Lepas tu dah buruk. Lepas tu kan annoying kan, annoying benda tu, annoying. Dah kita beli, lepas tu tak sempat makan. Kalau kat pokok tahan lagi, better lah, sebab dia sentiasa berbuah kan. Kalau jatuh pun rasanya tak sempat nak jatuh, memang saya sempat ambil lah. Dia tak adalah buah banyak sangat, tapi memang sedang-sedang dengan keperluan saya kan. Itu happy sebab kita dapat benda tu segar kan. Tak sama tau, tak sama kita ambil segar daripada pokok dengan yang kita beli kat kedai kan. Tak sama. Walaupun kita still ambil tu, bukannya kita guna terus, kita just tuai dan kita simpan kat dalam rumah kan. Tapi more better lah daripada kita beli kat kedai kan. Sebabnya benda ni, pokok limau kasuri ni, dia tak adalah besar sangat. Kita boleh cantas dia, kita boleh kawal pembesaran dia kan. Dia sangat, bagi saya macam must have lah kan. Rumah-rumah yang ada ruang untuk menanam ni, limau kasuri mesti kena ada. Rugi kalau tak ada kan. Sebab dia pokok yang senang besar kan, senang buah, tak cerewet kan. Seronok lah menanam dia tu, bau dia sedap kan. Apa lagi. Okay, tu je setakat ni perkongsian saya dengan korang. Korang enjoy, walaupun tak maaf kalau video tak bercantik. Maklumlah kamera biasa, tapi harap korang boleh tengok dengan jelas kan, nampak dengan jelas. Tapi kalau korang rasa macam teruk sangat video saya ni kan, tak nampak pun benda yang saya tunjuk, tak berbutir, tak berbata sangat kan. Kan, korang skip je lah, tengoklah video lain kan. Saya tak boleh nak buat apa dengan tu, sebab yelah modal handphone bukannya sikit kan. Kan. Lepas tu saya buat ni pun bukanlah untuk income ataupun untuk beria. Saya je just untuk kongsi dengan korang apa yang saya suka kan. Moga dengan korang adalah motivasi untuk menanam juga. Sebab saya rasa menanam ni sangat penting. Lagi dalam keadaan sekarang, ekonomi sekarang ni memang tak boleh tidak kalau saya kan. Walaupun tak semua benda saya boleh tanam, tak semua benda saya dapat tanam. Walaupun saya nak tanam semua benda, tapi tak semua benda saya dapat tanam. Tapi at least 1-2 benda ada kan. Contoh utama, serai. Paling pantang kalau tak ada. Ini pokok serai saya pun banyak dah nak pupus, nak kena tukar semula, nak kena tanam semula kan. Itulah. Saya tak boleh buat kerja kasar lagi sekarang, tapi mungkinlah saya cuma boleh ambil dan semai dulu sementara. So kalau ada rezeki nanti kita pindah kat tanah lah. Tak apa, kita minta suami pindahkan kat tanah sekejap kan. Tu. Sebabnya kalau tak, memang hangin kalau tak ada kan. Itulah kan. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.